وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum geng, selamat kembali ke Andy Izaki Channel. Kodia dalam segmen cerita seram seria. Dalam gelap suara berbisik, langkah perlahan, bayang pun menjerit. Cerita lama kini dibuka, Andy Izaki bawakan kisah tak terduga. Eyes closed tight, yet I see the gleam. Haunted by faces that invade my dream. Cerita seram seriau, kod dia. Bila malam mula bicara, berani dengar jangan tegur dia di belakang. Cerita seram seriau, yeah. Okey guys, apa kabar kepada anda semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Jangan lupa guys, tekan butang subscribe, like, comment dan share dan hit bell notification untuk sebuah maklumat daripada Andy Izaki Channel. Okey guys, untuk video kali ini guys, aku ingin berkongsi dengan hampa sebuah cerita tentang rasukan. Cerita dia bermula macam ni. Kisah ni berlaku pada hujung tahun 2006. Masa tu, aku berumur 14 tahun. Aku dikejarkan ke sebuah hospital kerana aku didapati menghidap demam denggi. Hospital ni agak famous dan terkenal di sebelah utara Semenanjung. Hospital mana? Itu dirahsiakan. Setelah mendapat rawatan dekat bahagian kecemasan, aku terpaksa ditahan di ward hospital tersebut. Yalah, nama pun hospital famous kan. Jadi sakit pun banyak ah. Boleh pula time tu bilik penuh. Selepas lama lah juga nak menunggu ada katil yang kosong, akhirnya dapat juga satu katil. Tu pun nala punya hujung bilik bangunan tu. Tapi disebabkan no choice, jadi terpaksa lah aku duduk kat bilik tu. Bilik tu okey, nice je lah, okey lah. Sekali pandang nampak macam bilik hotel. Lalu aku pun dibawa ke situ, ke bilik itu. Orang ni kalau dah demam, terutamanya demam denggi lah, badan ni mesti rasa lemah kan. Jadi macam tak bermaya, letih semacam lah. Selepas dimasukkan ubat, hang tahu lah dia lali lah sikit kan. Jadi macam pening-pening lalat macam tu lah. Jadi aku tak hirau lah dengan keadaan sekeliling ni. Cuma aku rasa macam nak tidur. Pada ketika itu, semua ahli keluarga aku ada. Mak, ayah, abang, kakak, semua ada. Yalah, anak paling bongsu kan. Jadi perhatian lebih dah sikit dekat aku. Ketika itu semua ada dalam bilik bersama dengan aku. Dalam duduk mabuk ubat tu, aku berasa betul-betul mengantuk sangat-sangat. Dan sebelum aku nak melelapkan mata tu, dengan betapa keadaan lemah aku ni, aku sempatlah bagi tahu dekat semua yang ada dalam bilik tu, janganlah balik lagi, teman adik kat sini tau. Lepas tu Sleeping Beauty lah. Aku tak tahu tu mana aku terlelap. Tiba-tiba aku terbangun. Aku terjaga daripada tidur. Tapi yang peliknya, aku berada kat dalam bilik yang lain. Aku boleh perasan keadaan dalam bilik tu dengan perabotnya nampak macam kat tempat yang lain, bukan kat tempat yang mula-mula aku masuk tadi ni. Masa aku terjaga tu, aku cuma nampak mak aku berada di tepi katil aku. Ahli keluarga aku yang lain aku tak perasan. Ayah, kakak dan abang aku tak perasan ni bodoh kat mana. Dalam keadaan mamai-mamai tu, terus aku tanya mak aku, "Mak, adik kat bilik mana ni?" Mak aku dengan muka leganya tu terus tanya aku, "Adik tak ingat apa-apa ke?" Aku
hanya menggelengkan kepala, menandakan aku memang tak ingat apa-apa. Yang aku ingat, aku masuk bilik yang tadi lah. Dan aku tak tahulah apa yang jadi selepas tu. Tiba-tiba mak aku suruh, "Cuba adik tengok kat baju adik tu ada apa." Aku bangun, duduk, dan aku tengoklah baju aku. Aku tengok banyak darah. Terkejut aku. Darah penuh kat baju ni. Drip ni tadi bukan belah kanan, pasal apa duduk belah kiri? Apa ni? Tapi nampaklah bekas cucuk tu. Tapi dia ada belah sini pula. Masuk-masuk tadi belah sini. Ni dah tertukar belah sini. Macam mana boleh tukar? Waktu mana ada bertukar? Mak aku pun pegang baju bau aku ni. Dia suruh aku relax, suruh sandak. Jadi aku pun sandak, tapi dalam keadaan bengong lagi kan. Hati tengok mak aku. Mak aku cerita, bila saja time aku minta, sebelum aku tidur lah tu kan, sebelum aku tidur tu, aku dah cakap semua jangan balik lah, tunggu aku kat sini. Tapi bila dah aku tertidur tu, tak lama selepas itu, tiba-tiba mak aku kata aku bunyi macam lembu. Macam lembu nak marah. Bunyi macam tu. Lepas tu dalam keadaan aku pejam mata, mak aku kata aku berteriak, menempik, "Balik lah! Bising lah!" Seluruh ahli keluarga aku masa tu terkejut lah. Tadi suruh kita teman dia, ni halau kita balik pula. Pada mulanya seluruh ahli keluarga aku ni ingat, okey lah, memang aku terlampau letih kan, dan aku nak ketenangan lah. Dalam daripada sembang-sembang tu mungkin mengganggu aku kan. Maka ayah aku pun kata, okey tak apalah, tinggallah mak kat sini, jom kita balik. Selepas daripada ayah dan kakak dan abang aku ni balik, mak aku kata tiba-tiba aku bangun dan duduk di atas katil. Bukan bangun macam ni lah, dia bangun macam zup. Macam tu. Dia bangun tegak daripada tidur, zup. Bangun macam tu. Dan ketika itu mak aku kata aku sedang memandang mak aku dengan satu pandangan yang tajam. Dan ketika itu juga aku terus bangun melompat ke hujung katil. Dan ketika itulah tiup drip air tadi jadi tegang dan terus tercabut. Waktu itulah darah keluar memancut. Pada waktu itu aku masih merenung tajam terhadap mak aku. Dan mak aku pun dah perasan ini mesti bukan anak aku. Selepas itu mak aku cuba untuk pegang aku dan menepuk bahu kiri aku. Tapi aku terus menepis. Dan dalam keadaan darah yang masih mengalir kat tangan aku ni, tiba-tiba aku tersenyum dan aku menjilat darah yang keluar daripada tangan aku ni. Mak aku yang panik ketika itu, tapi masih dalam keadaan sedap, sebab dia tahu dalam badan aku ketika itu bukan aku seorang saja. Dia terus membaca ayat kursi dan menjerit minta benda tu keluar daripada badan aku. Tapi tak ada langsung perubahan. Aku stay dalam keadaan macam tadi. Kemudian mak aku terus lari keluar pergi dekat kaunter yang dalam ward tu lah. Sampai kat situ ada dua orang misi, nurse. Ada dua orang nurse kat situ. Dan mak aku bagi tahu apa yang terjadi. Salah seorang misi yang ada kat situ terus buka drawer, bawa keluar surah Yasin, berlari dah mereka ke bilik aku yang tadi ni. Sampai kat situ, misi tadi pun dah mengucap, "Astaghfirullahaladzim, apa ni?" Lepas tu yang misi seorang lagi tu bagi tahu dekat senior misi dia kot kan. Dia bagi tahu kata, "Puan, tadi ada bilik yang dah kosong dekat surau tu. Kita pindah dia pergi dekat bilik surau tu lah." Misi ni pun okey, tak apa ni, tapi macam mana nak buat ni? Dia duduk kat dalam macam ni kata. Kita tangkap dia, kita bagi dia tidur. Bertengkul lumuh lah mereka nak tangkap aku.
Mak aku cerita lah, bertengkur lemu jugalah. Mereka nak bagi aku stabilkan aku. Mereka pegang tangan apa semua. Mereka kata dalam keadaan aku meronta apa semua ni kan. Mereka bagi aku tidur. Macam mana mereka ikat tangan aku dekat tepi katil tu, macam ni. Tapi mak aku kata time tu kan, memang muka aku ni mengerikan tau. Betul-betul menyeramkan. Aku menempik. Wah, lepas tu dengan darah ni penuh ni dekat baju ni. Sambil aku duduk memekik tu, aku kata, mak aku kata aku ni duduk cakap apa, darah. Setelah ya lihat berapa kali jugalah misi tu kena penajang aku kan. Okay, setelah aku diikat di katil apa semua tu, tapi dalam keadaan aku meronta tudang semua tu kan. Mereka pun tarik katil aku keluar. Dalam nak keluar api tu, belum sampai dekat bilik yang dekat surau tu, adalah seorang ustaz dekat situ. Bukan ustaz lah, ada seorang lelaki baru keluar daripada surau tu. Bila dia keluar daripada situ, dia kata, Astaghfirullahalazim. Dia suruh berhenti. Dia kata, tunggu sat. Dia kata, tunggu sat. Lepas tu dia pun terus ya baca apa tau. Lepas tu mak aku kata, lepas pada ustaz tu baca-baca tu, aku sengap dan aku tertidur. Lepas aku tidur tu, mereka pun tolak lah masuk dalam bilik. Mak aku ni pun telefon lah ayah aku apa semua. Nasib baik lah mereka tak jauh lagi pada hospital tu. Dan mereka pun patah balik. Dah sampai apa semua tu, mereka pun angkat lah barang yang daripada bilik sana apa semua tu, ubah ke bilik sini kan. Selepas dah settle angkat-angkat barang apa semua ni, mereka pun berkumpul dalam bilik. Siapa seorang pun tak balik malam tu. Jadi semua berkampung dekat dalam bilik aku. Aku tidur tak sedap mana-mana masa tu. Nurse apa mak aku kata, nurse terpaksa pasang lah balik jarum tu boleh tukar pasang belah sini. Mak aku kata time tu lah abang aku duduk kemah kan. Dia pergi bilik tu, cekok pinggang macam tu. Dia kata, hang siapa nak kacau adik aku apa semua kan. Ayah aku tarik, hang ni cari pasal dengan benda-benda macam ni. Kata, jom kita duduk bilik. Lagi adik hang okey, hang pula tak okey kan. Dia kata, dia duduk kacau adik. Sudah. Pergi duduk dalam bilik. Duduklah mereka dalam bilik tu malam tu. Itulah cerita dia. Itulah first time aku kena rasuk. Tapi memang tak sedang pun apa yang aku buat. Bila mak aku cerita macam tu, terkejut lah juga aku kan. Mak aku kata, yang paling menyeramkan dia masa tu lah. Dia kata waktu aku bangun duduk tu, bila aku pandang dia tu dengan pandangan yang tajam, dan aku senyum. Aku pula takut. Sumpah itulah pengalaman pertama aku dirasuk. Sejujurnya aku pun tak sedap, dan kita memang tak tahu apa yang kita buat. Bila mak aku dah cerita macam tu baru tahulah macam mana kejadian ni kan. Dan hari terakhir dekat hospital tu, ketika nurse tu nak main cabut tube drip tu kan, drip ayak tu kan, dia pun bagi tahu lah kat aku. Adalah dia cakap kat aku, takut sakit ke adik? Sambil duk cabut tu dia kata lah kan, takut sakit ke adik? Itu bukan main sakan sentap macam tu dia kata. Jadi guys, itulah dia cerita berkaitan dengan rasukan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, dan hit bell notification untuk sebuah maklumat daripada Andy Izaki Channel. Seperti selalu aku katakan, jangan lupa jagalah kesihatan guys. Jagalah kesihatan, sebab kesihatan yang baik insyaAllah akan menjaminkan kehidupan yang lebih baik. Aku doakan kepada kita semua, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu, dan yang baik-baik untuk hampa, untuk aku, dunia dan akhirat insyaAllah. Amin. Semoga kita berjumpa lagi di next video, di next cerita seram seriau yang seterusnya, dengan cerita-cerita seram yang lain InsyaAllah. Jangan lupa guys, ingat tagline aku, kod dia.